Yes, Harimau Melaya menang pinggan gangsa. Apa benda ni weh? Yang DM abang Malaysia kalah futsal tu, tutorial nak menang Filipina ada di sini. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Harimau Melaya muda baru saja menewaskan Filipina 2-1 kat SEA Games. Dengan apa yang tengah berlaku sekarang, sekurang-kurangnya lah bola sepak Malaysia ada bagi sikit manis-manis kepada rakyat dan fans. Sejujurnya kalau berbanding game hari tu yang kita main 10 orang, game tadi tak begitu menarik lah. Tapi abang percaya ini lebih kepada taktikal dan arahan Nafuzi Zain. Dari permulaan game, Malaysia main defensif je dan tunggu counter attack. Filipina memang pegang possession tinggi sepanjang game, tapi tak ada guna dek. Kau nak bawa bola balik rumah pun kita kasih you lah. Yang penting bila ada peluang skor, kena clinical, dan itulah yang Danish Hakimi dengan Hakimi Azim buat terbaik. Kerja defensif Malaysia yang diketuai oleh Aisyah solid bye. Beberapa kali offside try berjaya. Siap boleh buat pemain Filipina koyak doh. Dan jangan lupa hero kita Zohilmi. Bayangkan last Filipina kena bergantung kepada throw in bro untuk cari gol. Dan handball tu you tak nampak, aku tak nampak lah. Apa-apa pun tahniah Harimau Muda. Korang semua telah mengharumkan nama baik Malaysia demi lencana di dada.